Video kerja aku untuk GAC Ion audio hilang. Siut, aku kena voice over. Dah terlampau lama aku tak buat vlog, jadi ini adalah vlog pertama untuk tahun 2025. Dan aku nak buat vlog disebabkan hari ni ada banyak aktiviti aku nak buat. Ada 3 agenda utama yang aku akan buat dekat belah Selangor dan KL. Kalau korang nak tahu apa yang ada, korang stay tune. Sekarang pada pukul 6.40 pagi, kita sekarang bertolak ke KL. Jom. Tapi sebelum tu kau tengok, kereta aku dah ada mata. Tu dia, mata gerak. Nanti aku akan review benda ni dekat TikTok aku. Korang nak tahu tak apa benda ni? Obat nice gila sia. Ada orang letak belakang, ada orang letak depan. Jom kita gerak. So aku nak lepak minum kejap pagi ni. Ini port biasa yang aku akan singgah kalau nak mahala KL. Disebabkan port ni memang sedap, parking dia luas gila, dan yang paling best, view dia mantap. Dia membelakang, bukan membelakang, berhadapan dengan airport. So kita boleh nampak lah, ada jet ke, ada kapal terbang akan landing dan naik. Memang best gila lah view kat sini. Dan gayanya aku adalah customer pertama pada pagi ni. Sekarang pada pukul 6.55 pagi. Jom lah, kita lepak, kita tarik dulu kan. Weh, ada kucing. Ini pun kucing ni muka macam marah semacam. Ni dah makan belum ni? Miau. Oi, garang siul. Garang siul. Dan sekarang jom lah kita lepak, kita tarik dulu. Bismillah. So ini dia, view yang cantik gila. Kita makan nasi lemak sambil tengok kapal terbang kalau ada yang turun. Itu TUDM. Lepas tu kat belah sana airport. Alright, kita dah sampai tempat pertama. Kita sekarang berada di Maib Serdang. Kita nak pergi ke Malaysia Auto Show 2025. Jom. Aku sebenarnya dapat jemputan daripada GAC Ion. So, sekejap lagi kita akan review. Ada beberapa model baru yang aku dah tengok dah. Memang nice gila lah. Memang nice gila. So, sekejap lagi kita tengok. Dan sambil-sambil tu juga kita akan tengok lah beberapa model baru daripada brand-brand lain. Dan yelah, standard kalau dalam Malaysia Auto Show ni dia akan tunjuk lah. Ada yang akan launching, yang prototype. Jadi kita tengoklah macam mana. So first kali kita nak pergi jumpa dengan management GAC Ion. Jom. Ni salah satunya. Dan bukan setakat tu saja, dekat belakang tu. Yang tu aku dah tengok dah design ni memang lawa. Jadi kalau korang nak tengok, sekejap lagi aku akan tunjuk korang. Kita akan buat pelancaran. So kalau macam ni, ini kita dah review hari tu. Macam dalam video aku dah buat dah full review. Aku dah buat pergi travel. Ni memang nice gila. Dan sekarang kita akan tunggu yang ni, yang tu. Tapi yang tu yang paling best lah. Sebab yang tu besar punya, dan dia adalah PHEV. Katanya boleh travel sehingga 1000 km. Yalah, sebab dia PHEV, so dia boleh travel sehingga 1000 km. Jadi lagi kita akan tengok lah. So sekarang ramai tengah berkumpul, nak tunggu tu. Sikit lagi dia akan launch. Kita tengok design dia memang nice, memang selesa. Alright, so aku pun dah sampai ke TRX untuk agenda kedua aku hari ni. Tadi tak ada nak buat video masuk kereta sebab seriously kau panas. So kita terus gerak. Sekarang hala ke kita naik lift lah. Jom. Huawei kat mana? Huawei. Sekejap aku WhatsApp dia. Mana dia Huawei? So dah selesai agenda kedua. Ini first time naik TRX Tower. Sebab biasa kita duduk dekat TRX Mall saja. Kali ni kita dapat peluang untuk masuk TRX Tower. Dan tadi kita pergi kat Huawei. Kita ambil ni. Nampak tak? Nanti kita akan tunjuk apa yang ada dalam kotak ni. Tak boleh cerita sekarang. Dia masih embargo. Jadi
Stay tune. Kita akan update. Dan sekarang kena bekerja pergi ke Honor Pular. So kita nak pergi ke Honor. Jom bekerja lagi. Hari ni 3 agenda satu hari. Kau tengok tu. Bergerak siut. Bergerak kepala dia. Macam betul bunyi siut. Siap gerak lagi. Kepala, ekor, telinga. Jom kita nak bekerja ke Honor. Kita dah sampai untuk agenda ketiga kita. Sekarang kita berada di event Honor. So parking jauh sikit lah. Disebabkan parking sana dah full. Jomlah kita ke sana sebab dah guruh. Tengok tu. Dia dah macam mendung kan. Kalau aku terlewatkan, risau kan aku mandi hujan. Okay, jom kita masuk. So kita dah sampai dekat tech room. Itu dia. Owner 400 Next Gen AI Imaging. Right. So kita register lah dulu. I'm so sorry. Ini pun. Alright. Dalam ni adalah hands-on, gateway, kamera apa semua. Okay. Itu dia. Sekejap lagi kita tengok lah macam mana. Dan warna ni pun aku tak tahu. Ada yang bertanya warna apa. Nak tengok sekarang ke? Boleh ke kita tengok sekarang. Tempat duduk. Wah, sini dah full lah. Sana ada orang buat video. Ini adalah first impression lah. First impression sebab kita pun tak tengok lagi dia punya warna apa kan. Kita dapat kotak dah macam ni. Bismillah. Apa? Silver? Oh, hijau. Nice gila. Macam aku sendiri memang aku tak suka nak buka dia punya stiker. So kita akan buka daripada atas lah. Cantik siut. Wah, nice gila. 200 megapixel AI kamera. Itu dia. Jatuh lah. Okay, so itu dia. Nanti kita akan buat full review. Dan okay, tunggu je lah. Sekejap lagi ada launching semua. Kau tengok body dia bukan melawar kan. Tu dia nice gila lah. Jadi nanti kita akan test kamera dia. Macam mana korang rasa on start on. Ini dia next generation AI imaging daripada Honor. The first model yang menggunakan next generation AI imaging. Aku dah sampai Temerloh dan tadi aku duduk dalam kereta nak edit-edit video. Bila aku check balik footage aku, kebanyakannya audio hilang. Aku memang stres gila. Dengan kerja aku sekali, video aku dekat GAC Ion pun audio hilang. Dekat Honor pun audio hilang. Aku pun jadi stres. Aku jadi macam mana aku nak buat ni? Adakah aku nak kena voice over balik ke? Macam mana kan? Jadi penutupan untuk video kali ni agak memerikkan pada aku. Dah lama sangat aku tak buat vlog. Bila jadi macam ni aku jadi macam apa benda siap. Video kerja aku untuk GAC Ion audio hilang siut. Aku kena voice over. So, itu je untuk video kali ni. Thank you so much kepada semua yang stay. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa dalam next video. Aku tengah stres Stres weh.